Cantik kita. Kereta ni memang cantik. Cat baru, enjin baru, radio aja yang lama. Tapi bukan kereta saya. Kita siapa? Bos saya punya. Oh. Dia suruh saya jual. Aha. Well, berapa nak jual? Tak berapa mahal lah, Cik. Kereta ni tak pernah accident. Kereta antik, kereta lama. Ngikut bos saya kata, kereta ni tak berapa mahal. Cuma RM30,000 saja. RM30,000? Hilang akal ke? Penat lah. Tengok ni. Kereta ni bagus. Sebabnya, ia panjang ke depan. Kalau ada apa-apa accident, driver pasti selamat. Kau nak bantu aku ya? Kereta ni memang panjang. Tapi kalau dorang pendek bawa, duduk kat tempat mandu, ketampak kepala. Memang tengok sini. Di belakang ni tak ada bumbung. Kalau berjalan tepi pantai, semua pupa pandang. Kereta ni tentu tak selamat. Kau tahu pasal apa? Kalau petang-petang kita bawa tepi laut, lampu jatuh, kena kepala penyek. Gini, di belakang ni tak boleh duduk. Kalau dapat duduk dua dengan perempuan, best. Kereta beli mahal, duduk doang aja ke? Akal ada kan kau? Kalau nak, RM5,000. Kalau tak nak, tak apalah. RM5,000. Gila ke? RM10,000? Okey lah. Pergi ofis. Beli kereta, dek. Boleh coba? Boleh masuk duduk? Kereta ni passion apa? Kereta ni passion laba-laba, spider, cik. Kalau cik beli kereta ni, memang orang tengok cantik sekali, cik. Hal ni juga cik perhatikan. Jangan bohong, saya tahu. Kereta ni tahun 78. Tak ada bumbung. Cik dah tak tahu kereta ni, cik. Angin fresh, boleh masuk dari kiri, kanan, depan, belakang. Kalau petang-petang cik bawa kereta, semua orang nampak cik pandu kereta ni. Aduh, kelas. Sepit lah kereta ni. Nak masuk susah, nak keluar pun susah. Sebenarnya kereta ni sen, cik, untuk 2 orang saja. Cik beli kereta mahal, ramai orang tumpang, rugi, cik. Ya, betul. Panjang, selamat, cik. Kalau cik mandu, accident, jarak ni jauh, cik. Selamat kan? Mana awak kerusi benda ni? Cik makan, cik. Berapa harga ni? Kalau cik sudi, cik suka, RM30,000. RM30,000? Oh, gila. Ambil lah kereta ni. Ayo crazy. RM15,000. Berapa? 15. Oh no, I don't want. 20. Jadi, saya siapkan tukar geran nama semua. Besok pagi je tak ambil, okey?